apa. Aku macam banyak main. Lepas tu, macam periksa, lepas je. Macam periksa tak, Senang sangat ni. macam tu lah. Taklah senang. Tapi aku macam fikir, tak enjoy pun, macam tak ada challenge kot. Aku rasa kot, tak tahu lah. And satu lagi sebab, aku selalu cerita macam satu waktu tu aku nak ternampak budak tahfiz. Okey. Macam aku tengok luar sekolah, ternampak budak tahfiz jalan, pakai serban putih-putih macam. Aku tengok baju aku dengan baju dia, apa aku lain dengan diorang? Macam tu. Okey. Ha. Kau tak ada ikut bapak kau pergi Spitaling? Tengok kecil tu. Dah ke? Pernah pergi Tak ada nampak budak Spitaling pakai baju jubah tu. Ke diorang yang kau nampak? Aku tak ingat tak nak betul-betul recover balik lah. Tapi itu yang terdetik sebenarnya kat situ. Macam apalah budak-budak kecil ni pakai lain macam aku kan. Diorang pakai serban, aku pakai jubah. Aku macam tu, aku dah terdetik kat situ sebenarnya. And aku nakal gila. So tiba-tiba aku beritahu mak aku, kau nak try belajar tahfiz lah. Mak aku macam,